yang terpilih menculik kami hanya ke perairan negara dan bertentangan dengan kehendak kami, membawa kami ke Israel, menahan kami di dasar bot, tidak membenarkan kami keluar dan sebagainya. Memalukan apabila mereka yang memprotes genosid ditekan, sedangkan penjenayah perang sebenar bebas berkeliaran dan terlepas daripada hukuman atas pembunuhan beramai-ramai. Bebaskan Palestin dan perjuangan ini tidak akan berhenti. Ini hanyalah permulaan. Jadi Greta kembali lagi, dan tidak mengejutkan sesiapa, dia sekali lagi membantah sesuatu yang sebenarnya tidak berlaku, kerana dia sangat tidak relevan, dan dia mahu menjadi relevan lebih daripada apa-apa di dunia ini. Dan daripada hanya mendapatkan potongan rambut yang lebih baik dan benar-benar memikirkan apa yang dia lakukan, dia berada di jalanan membuat kekecohan. Apa pula kali ini? Jadi Anda tahu, amunisi yang membiayai genosid, kecuali hakikatnya itu bukan apa yang sebenarnya berlaku. Mari kita huraikan semuanya. Selamat datang ke sesi penjelasan. Sekarang ini, di luar Rheinmetall di Berlin, di mana kami sedang memprotes pembunuhan beramai-ramai, memprotes penghantaran senjata dan tindakan mempersenjatai Israel semasa genosid. Dan di belakang saya, rakan-rakan seperjuangan sedang ditahan dan ditangkap secara ganas kerana menamatkan keterlibatan kita, kerana memprotes sikap bersubahat Jerman dalam genosid. Jerman adalah salah satu. Sekedar peringatan kepada semua, dia memakai baju yang tertulis Intifada. Adakah Anda semua tahu apa maksud Intifada? Cuma ia adalah satu kebangkitan. Dan selalunya ia adalah kebangkitan yang ganas. Tapi lupakan itu sekejap. Dia sedang bercakap di sini tentang pembunuhan beramai-ramai, genosid di Gaza, yang mungkin sedang berlaku atau mungkin juga tidak. Ia bergantung sama ada Anda seorang yang bodoh atau Anda benar-benar mampu melihat maklumat dan memahami apa itu genosid. Namun, ada sedikit masalah kecil dengan perkara ini, iaitu kilang Jerman ini. Kilang ini sebenarnya bukan menghasilkan barang untuk Gaza. Ia menghasilkan barang untuk perang Ukraine. Salah satu pembekal senjata terbesar kepada Israel. Memalukan apabila mereka yang membantah pembunuhan beramai-ramai ditekan, sedangkan penjenayah perang sebenar bebas dan terlepas daripada hukuman walaupun membunuh ramai orang. Bebaskan Palestin dan perjuangan ini tidak akan berhenti. Ini hanyalah permulaan. Perjuangan ini tidak akan berhenti, kawan-kawan. Ini hanyalah permulaan. Permulaan apa? Permulaan kamu cuba menghalang rakyat Ukraine daripada diselamatkan daripada Rusia yang cuba menjajah mereka. Ya? Adakah itu yang kamu lakukan? Kerana ini adalah fakta. Inilah yang sedang berlaku di lapangan. Greta Thunberg menyertai kira-kira 40 aktivis dari kumpulan yang secara aman menentang pembunuhan beramai-ramai dan menghalang pejabat Rheinmetall AG di Berlin. Para penunjuk perasaan melekatkan tangan mereka ke atas jalan sebagai protes terhadap ekspor senjata Jerman dan untuk menamatkan apa yang mereka labelkan sebagai persubahatan dalam pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Ini adalah salah satu daripada banyak serangan terhadap Rheinmetall yang senjatanya kebanyakannya dihantar ke Ukraine. Dan hari ini, kami sedang membantah di luar Rheinmetall yang merancang untuk membina sebuah kilang senjata di Berlin yang akan menghasilkan peluru yang akan dihantar ke Israel, memperlengkapkan mereka dalam penjajahan, apartheid dan pembunuhan beramai-ramai di Palestin dan Lubnan. Kita mempunyai tanggungjawab untuk menentang dan menamatkan persubahatan kita dalam pembunuhan beramai-ramai dan pembunuhan besar-besaran. Dan itulah yang kami lakukan hari ini. Adakah awak tahu apa sebenarnya kewajipan awak, Greta, untuk mampu berfikir? Itu memang bagus. Kami semua manusia di alam semesta ini akan menghargai jika awak benar-benar boleh berfikir. Dan mungkin jika awak nak pergi dan gam tangan awak ke lantai di mana-mana hanya kerana tiada perkara lebih baik untuk dibuat, mungkin cara yang betul ialah cari tempat yang benar-benar membiayai pembunuhan beramai-ramai, seperti Republik Islam Iran. Saya rasa awak boleh pergi ke Republik Islam Iran dan cari kilang peluru di sana dan mungkin gam tangan awak ke lantai di sana. Bukanlah awak akan sampai sejauh itu sebab awak berambut perang dan awak seorang perempuan. Tapi itu perkara sampingan. Tapi kenapa awak tak pergi ke sana dan hentikan genosid mereka? Atau Nigeria? Ya, pembunuhan orang Kristian di Nigeria. Awak pernah dengar tentang itu kan? Pergilah berurusan dengan orang-orang itu sebab mereka memang terlibat dalam genosid. Kenapa awak tak buat begitu? Daripada lekatkan tangan awak di lantai kilang Jerman untuk cuba membiayai rakyat Ukraine yang mempertahankan diri daripada Rusia. Sebab, alamak, bukan sahaja Jerman dan Ukraine tiada kaitan dengan konflik Israel dan Gaza, yang jelas awak tak tahu apa-apa pun, tapi ia sebenarnya tentang orang yang cuba melindungi diri daripada pencerobohan. Dan nampaknya awak hanya menghalang. Dan sudah tentu, orang-orang malang yang terlibat dalam hal ini sangat tidak bersalah. Dan merekalah yang sedang ditangkap. Mungkin mereka ditangkap kerana mereka melakukan perkara yang menyalahi undang-undang.
Dan mungkin untuk selamatkan diri mereka kerana jika anda gam tangan anda ke lantai, anda mungkin dapati tangan anda tidak begitu berguna untuk jangka masa panjang. Faham kan? Mungkin campur tangan polis diperlukan untuk orang yang gam tangan mereka ke lantai. Saya tak tahu, boleh ke anda tangkap seseorang kerana jadi bodoh? Saya tak pasti. Saya tak tahu, saya tak terkejut langsung pada tahap ini. Sebenarnya menjengkelkan betapa banyak masa yang orang bodoh ini ada untuk buat perkara macam ni. Dia memang ada ekspresi marah yang sangat menarik. Mungkin saya boleh tiru ekspresi itu. Maksud saya, tengoklah dia nampak tak begitu gembira bila mereka angkat dia dan tangkap dia sebab jadi bodoh. Awak nampak muka tu? Atau macam mana? Saya nampak macam tu ke? Bukanlah saya cuba nak nampak macam Greta. Saya takkan boleh. Tapi apa pun, inilah mereka duduk di luar. Mereka mogok lapar dan duduk di luar untuk orang awam Gaza. Saya pun tak pasti sama ada mereka tahu apa yang masih berlaku dalam konflik Gaza, tapi jelas mereka tak kisah pun. Ini sekali lagi mengingatkan betapa dia benar-benar tak berpendidikan dan betapa dia suka berdrama di atas semua itu. Saya lebih hebat daripada dia. Kita sedang menyelamatkan orang ramai. Ingat tak macam mana dia bawa pil selesema ke Gaza yang sebenarnya ubat untuk MD? Korang ingat tak? Aduhai. Macam mana orang Israel layan awak? Kami nampak mereka bagi sandwich di media sosial mereka. Macam mana sebenarnya? Ya, mereka mungkin dah muat naik banyak video gimmick PR. Seperti yang saya cakap, saya tak nampak apa-apa pun. Tapi mereka dah buat satu tindakan yang menyalahi undang-undang dengan Awak tak nampak sandwich tu? Greta, kami nampak awak tengok sandwich tu. menculik kami di perairan antarabangsa dan tanpa kerelaan kami, bawa kami ke Israel, kurung kami di ruang bawah bot, tak benarkan kami keluar dan sebagainya. Tapi itu bukan cerita sebenar di sini. Cerita sebenar ialah ada. Adakah Greta nampak seperti diculik kepada sesiapa di sini? Adakah rakaman itu buat anda rasa dia telah diculik atau diculik di perairan yang menyalahi undang-undang? Mereka memang pandai guna kata-kata klise, genosid, pendudukan dan penculikan. Semuanya tipu. Dia cuma tak betul. Dia ada masalah mental. Dia perlukan bantuan. Sepatutnya ada campur tangan untuk hentikan dia daripada buat gimmick publicity. Tapi malangnya, ibu bapanya terlalu fokus pada saudara perempuannya yang seorang lagi yang gila sampai tak dapat uruskan dia. Dan kalau anda tak tahu apa yang saya maksudkan, pergi tonton video-video kami yang lain juga. Jadi, Greta kembali lagi dengan tindakan yang tidak relevan, membuat protes di tempat yang salah tentang perkara yang salah kerana jelas sekali dia masih belum belajar cara menggunakan AI sebab sudah tentu dia hanya mahu merosakkan alam semesta. Apa-apa pun, terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.